Debaran semakin terasa, semakin menghimpit dada para penyokong setiap Harimau Malaya. Perlawanan yang sebelum ini dianggap tidak lagi membawa makna kelayakan, kini berubah menjadi pentas paling penting untuk mempertahankan maruah negara. Malaysia bakal turun menentang Vietnam dalam aksi terakhir kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 dengan satu misi yang cukup jelas, menang. Ya, bukan sekadar bermain, tetapi wajib menang demi ranking, demi harga diri, demi masa depan bola sepak negara. Walaupun harapan untuk layak ke Piala Asia 2027 telah pun terkubur, namun perlawanan ini masih mempunyai nilai yang sangat besar. Ia menjadi peluang terakhir untuk menebus kekecewaan, untuk mengubat luka, dan untuk membuktikan bahawa Harimau Malaya masih mempunyai taring. Di bawah kendalian Peter Klamovski, tekanan kini semakin memuncak. Selepas pelbagai isu luar padang yang melanda, ditambah pula dengan pembatalan kemenangan sebelum ini, Malaysia kini terperosok di tangga ke-135 dunia. Satu kedudukan yang jelas mengecewakan. Bayangkan, pasukan yang pernah digeruni di rantau Asia Tenggara, kini bergelut untuk bangkit semula. Ranking yang menjunam ini bukan sekadar angka, tetapi satu gambaran realiti pahit yang sedang dihadapi bola sepak negara. Namun begitu, di sebalik semua cabaran ini, masih ada sinar harapan yang menyala. Perlawanan menentang Vietnam membuka ruang untuk kebangkitan, ruang untuk melawan, dan ruang untuk membuktikan bahawa Malaysia belum selesai. Jika Malaysia berjaya menewaskan Vietnam, tambahan campur 5.28 mata bakal diraih. Jumlah keseluruhan akan meningkat kepada 1,114.21 mata, sekaligus melonjakkan Malaysia ke kedudukan ke-132 dunia. Ya, hanya 3 anak tangga, tetapi impaknya cukup besar. Kerana dalam dunia bola sepak, satu kemenangan mampu mengubah segalanya. Ia boleh mengembalikan keyakinan, membakar semangat, dan menyatukan kembali penyokong yang mula hilang harapan. Namun, cabaran yang menanti bukanlah mudah. Vietnam hadir sebagai pasukan yang cukup berdisiplin, tersusun, dan berpengalaman. Mereka bukan lawan yang boleh dipandang rendah. Dalam beberapa pertemuan sebelum ini, Malaysia sering bergelut untuk menundukkan Vietnam. Rekod tidak memihak, tetapi sejarah itu bukan untuk ditakuti, sebaliknya untuk diubah. Apa yang lebih merisaukan, keputusan selain kemenangan tidak banyak membantu. Jika sekadar seri, Malaysia hanya akan memperoleh campur 2.78 mata, satu angka yang terlalu kecil untuk memberi kesan besar kepada ranking. Lebih membimbangkan lagi, keputusan seri boleh membuka ruang kepada pasukan lain seperti Filipina dan Turkmenistan untuk memintas Malaysia. Ini bermakna, tanpa kemenangan, Malaysia tetap berada dalam bahaya. Dan jika tewas, jika tewas, situasinya menjadi lebih buruk. Malaysia bakal kehilangan negatif 9.72 mata. Satu tamparan hebat yang boleh menjatuhkan lagi kedudukan dalam ranking dunia. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini adalah kejatuhan yang boleh memberi kesan jangka panjang. Ia boleh menjejaskan undian kejohanan akan datang, dan menyukarkan laluan Malaysia di pentas antarabangsa. Jelas sekali, perlawanan ini bukan sekadar aksi bola sepak biasa. Ini adalah perlawanan maruah. Perlawanan yang menentukan sama ada Malaysia mampu bangkit, atau terus tenggelam dalam kekecewaan. Tekanan kini berada di bahu setiap pemain. Mereka perlu turun dengan semangat juang yang tinggi. Bermain dengan hati, bermain dengan penuh keberanian. Setiap hantaran perlu tepat, setiap gerakan perlu tersusun, setiap peluang perlu dimanfaatkan. Tiada ruang untuk kesilapan, tiada ruang untuk leka. Peranan jurulatih juga amat penting. Peter Klamovski perlu memastikan strategi yang digunakan benar-benar efektif. Pemilihan pemain, corak permainan, serta kawalan emosi akan menjadi kunci kejayaan. Selain itu, sokongan penyokong juga tidak boleh dipandang ringan.
Walaupun kecewa dengan prestasi sebelum ini, inilah masanya untuk kembali bersatu. Memberikan sokongan tanpa henti. Sorakan, doa, dan semangat daripada penyokong mampu menjadi pembakar semangat kepada pemain di atas padang. Kadangkala, itulah perbezaan antara kemenangan dan kekalahan. Perlawanan ini juga menjadi peluang kepada pemain untuk membuktikan kemampuan mereka. Untuk menunjukkan bahawa mereka layak menyarung jersey kebangsaan. Bahawa mereka sanggup berjuang demi negara. Dalam bola sepak, segalanya boleh berlaku. Keajaiban sering tercipta apabila semangat dan keyakinan bergabung. Malaysia hanya perlu percaya dan berjuang habis-habisan. Apa yang pasti, keputusan perlawanan ini akan memberi kesan besar kepada masa depan bola sepak Malaysia. Sama ada ia menjadi titik kebangkitan, atau menambah lagi episod kekecewaan. Kini, segalanya terletak di kaki Harimau Malaya. Mampukah mereka bangkit? Mampukah mereka menundukkan Vietnam? Mampukah mereka menghadiahkan senyuman kepada jutaan penyokong? Atau sekali lagi, kita terpaksa menerima hakikat yang pahit? Seluruh negara kini menanti, dengan penuh debaran, penuh harapan, dan penuh emosi. Satu perkara yang pasti, ini bukan sekadar perlawanan bola sepak. Ini adalah perjuangan maruah negara. Siaran langsung, Perlawanan Kelayakan Piala Asia 2027 Kumpulan F Hari Perlawanan ke-6, Vietnam vs Malaysia, Selasa 31 Mac 2026, di Stadium Tien Truong, sepak mula jam 8 malam, waktu Malaysia.